Assalamualaikum kawan-kawan semua. Selamat pagi. Pagi ni saya buat bakso daging lembu campur tulang. Kemudian yang timbul-timbul tu adalah berbola daging. Okey, kita masak sup seperti biasalah. Kita letak sebuah perasa, letak garam, kemudian air sekali kita taburkan daun sup. Okey, bahannya yang lain kita ada nasi impit, bawang goreng, kicap cili, kemudian limau nipis, bihun yang telah kita celur, sayur kobis yang kita iris nipis-nipis halus-halus je, dan boleh kita sediakan daun sup untuk kita tabur di atas bakso nanti. Okey, sebelum buat bakso tu saya buat cokodok pisang. Saya menggunakan pisang berangan. Okey, yang ni saya sempat tulis bahan-bahan yang saya buat cokodok ya. Okey kawan-kawan, kandungan banyaknya tepung gandum tu kita agak-agak je sebab kita kan berbeza saiz pisang tu. Macam saya ni 8 biji pisang berangan sebab pisang tu bersaiz kecil. Pisang berangan dia kecil sahaja, tidak besar. Okey, masak dia kita letaklah setengah tepung, setengah sudu besar tepung soda bikarbonat, sedikit garam, satu sudu besar gula pasir, tepung gandum anggaran dalam 1,5 cawan begitu. Okey, kita buat tu jangan letak sedikit air pun ya, tak perlu air. Kemudian kita adunan tu tidak terlampau pekat dan tidak terlampau cair. Kita agak-agak je. Okey, hasil dia nampak tu bulat-bulat je, comel lote je, dan dalam dia pula gebu kepas ya. Cokodok ni lembut je. Okey kawan-kawan, terima kasih kerana sudi hadir kat channel saya, dan Alhamdulillah, Alhamdulillah kita dapat bersua kembali, dan Alhamdulillah kerana kawan-kawan sudi hadir tengok video cik ya. Okey, selamat jumpa lagi.